Aku tengok ramai sangat promote benda ni, jadi aku pun beli. Ni adalah speaker yang korang boleh letak dekat bawah bantal dan korang boleh dengar lagu ataupun movie semasa korang baring. So aku dah try model ni dan model ni memang cantik untuk kita pakai dekat bawah bantal. Unfortunately dekat studio aku ni tak ada bantal dan dia berfungsi dengan sungguh baik untuk material jenis sponge ataupun kapas-kapas tu. So bila kita letak macam ni, kita tidur dekat sini, telinga kena duduk dekat sini lah. Dan korang boleh dengar bunyi tu dekat telinga korang. So dia transmit melalui sponge tu. And of course, kalau korang nak pakai waktu malam memang tak mengganggu orang lah sebab korang je yang dengar. Kalau korang buka lagu, dia memang ada dengar tapi dia sikit-sikit je, slow-slow je. Kalau korang tidur baring dekat bantal memang dengar kuat lah sebab telinga korang dah kena dengan korang punya bantal. Okay, so dengar ada bunyi daripada sini tapi tak kuat sangat. Aku dah try dengan beanbag juga tapi beanbag tak okey, tak kuat. So guys, kalau korang nak tidur malam tak nak ganggu kawan-kawan korang, tak nak pakai earphone sebab sakit telinga bila korang bangun pagi ataupun mungkin bahaya dekat telinga, korang pakai ni. Bunyi dia pun taklah kuat sangat sampai berintum-rintum, but it's okay untuk korang tengok movie ke ataupun dengar TikTok dan sebagainya. So guys, check out dekat bawah kuning kat bawah.